Okey. Untuk hari ni saya nak awak lengkapkan. Lepas awak lengkapkan ni, awak tulis kat bawah ni pula perkataan tu berdasarkan gambar ni. Okey, ingat lagi tak yang sebelum ni kita buat? Tengok gambar, lepas tu awak pilih kan mana satu huruf yang betul, lepas tu awak tulis kat bawah. Ingat? Okay. Untuk kali ni awak kena pilih suku kata. Ingat tak apa suku kata? Gabungan huruf vokal dengan huruf konsonan. Okey. Kat sini. Okey nah. Okey, yang ini gambar apa? Topi. Okey, mana satu suku kata yang bila digabungkan akan menjadi perkataan topi? Okey, kita tengok satu-satu boleh? Okey, ini ta. Okey, kalau letak kat sini dia jadi apa? Tapi. Salah kan? Yang ini pula T. Kalau diletak dekat sini jadi TP. Betul ke? Bukan. Okay, yang ini To. Kalau letak dekat sini jadi topi. Betul ke? Okey, jadi jawapan dia To. Tulis kat sini. Hai, semua berdiri. Topi. Okay, yang ni pula gambar. Ni. Ini gambar saku. Ni dekat sini. Dekat sini tengok. Saku. Okey. Macam mana nak eja saku? Okey, kita tengok satu-satu. Yang ini bunyi dia si. Kalau dicampur kat sini jadi siku. Siku yang mana? Ini kan? Ini ke? Okay. Betul ke gambar ni? Salah kan? Yang ni pula se. Letak sini jadi seku. Betul ke? Okey, tengok yang terakhir. Okay, ni sa. Letak kat sini jadi saku. Betul ke saku yang saya sebut? Okey, jadi letak sa dekat sini. Awak tak diam. Tak boleh duduk. Saku. Okey. Dah faham? Okey, yang terakhir. Ni gambar. Okey, ni. Ni gambar. Ni. Gambar berudu. Okey, yang ini ada berapa suku kata? Ada 3. Okey, suku kata yang pertama be, yang kedua kita nak carilah lepas ni kan. Yang ketiga du. Okey, sekarang kita kena cari suku kata yang bunyi dia ru. Ini bunyi apa? Ri, betul ke? Okey, pangkah bukan. Okay, yang ini re. Lain kan? Okey, pangkah bukan. Yang ni ru. Betul? Okey, tulis kat sini ru. Jadi be, ru, du. Okey, terbaik. Dah faham?